dia ni? Angkau tak kau ni? Aku kau dah. Tak kira malam ni aku tetap nak duit kau. Aku tunggu dia ni. Rokok pun habis lah ni. Oh tu dia sampai dah. Panggil dia main. Bila nak bayar hutang aku? Bagi aku masa sikit. Berapa lama? Lama dah aku bagi masa kat hang. Hang nak lama mana lagi? Aku tak kira malam ni aku nak juga duit lah ni. Aku pun tak tolong nak dengar. Lawan ni aku tak ada duit lagi. Hantar tak duit? Dia marah kat hang noh. Aku nak dalam masa sebulan lagi, hang kena bayar kat aku. Kalau hang tak bayar, hang tanggung nanti. Ya aku kata hang bayar tau. Bayar! Ni dah. Bayar! Dah cukup. Bayar! Sorry baby, aku bukan tak mau bayar hutang baby. Kalau ni aku besar, hantar kan. Nanti aku ada duit aku bayar baby. Tu masalah hang, bukan masalah aku. Dah ni aku nak hang bayar duit aku dah ni. Kalau hang tak mau bayar, hang boleh sakit. Aku tak ada duit baby. Hang tak ada duit? Dah baby, nanti kau ada duit aku bayar. Aku bagi warning kat hang noh. Itu aku nak hang bayar. Kalau hang tak bayar, hang boleh sakit. Noh. Wah, hang boleh settle tu pak. Adik, Dah buat pula. adik. Tadi pakcik nampak adik duk buat orang tadi. Lah apa masalah pakcik? Ada kena mengenal dengan pakcik lah. Kami buat orang ke buat apa ke? Itu kau kami lah, kerja kami. Tak lah. Pakcik nak pesan kat adik. Kita ni jangan asal bangga tengah. Yang dia kita ni boleh buat orang suka hati, buat sana sini. Orang yang hebat ni bukan orang yang buat orang adik. Orang yang hebat ni dia takkan tinggal solat 5 waktu. Apa masalah pakcik? Itu suka kami lah. Kami nak solat ke nak apa sebab kami muda, kami nak enjoy. Pakcik tu elok lah, pakcik tu tua lah, elok kita buat apa sebab nak mati dah. Kami muda lagi sebab kami nak enjoy dulu. Adik, satu lah pakcik nak pesan kat adik. Mati ni tak mengenal usia adik. Dan lagi satu, janganlah Tuhan dengan duit. Tapi Tuhan lah dengan Allah. Dengar adik? Aku apa betul dengan orang tua ni aku lah. Oh, puah ni ya. Oi, kita ni. Aku pah ni. Hari ni kita boleh banyak orang, duit pun banyak kita. Aku pah ni. Ha, lalu terus ni kita nak pentau kan. Hentak kena tu. Pentau. Tang. Oi, bangunlah. Kita nak pentau ni. Aku pening ni. Oh, pening. Jom pentau. Hentak kena tu. Pentau. Bangun.
Puah ni, puah. Penat aku. Oi. Esok kita jalan kerja pula. Tu. Weh, Mami. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Ha. Selagi orang tak jatuhkan aku, selagi itulah aku akan pijak kepala mereka. Tapi Mami, Tapi apa? Awak, memang kita rasa kita ni hebat. Aku tahu ada yang lebih hebat pada kita. Cuma kita yang belum jumpa lagi. Sebab tu aku katakan, lagi orang tak pijak kepala aku, lagi tu aku pijak kepala mereka. Esok, nanti dia cakap banyak, esok kita jalan kerja, kita angkat kita punya kaki, kita jalan kita punya kerja. Pijak kepala mereka. tak apa okey lah. Aku ikut lah. Cantik. Sekarang mari masa untuk kita tidur. Esok kita mau jalan kita punya kerja. Ha. Mati ni. Tak kena mesti adik. Dah lagi tadi janganlah perang dengan duit. Tapi peranglah dengan Allah.